warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang bersemua, Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Berdiri saya pada hari ini bukan sekedar untuk menyampaikan pidato, tetapi untuk mengajak kita semua menghayati satu perkara yang menjadi asas perpaduan negara kita, iaitu rukun negara. Rukun negara bukan sekedar 5 prinsip yang kita nafaskan setiap kali berpulang sekolah, malah merupakan panduan hidup yang perlu diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya akan menguraikan 3 prinsip penting dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang saya kasihi, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas pembentukan sahsiah dan akhlak seseorang. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai agama dan kepercayaan, kita semua diajar supaya melakukan kebaikan, menghormati orang lain dan menjauhi perkara yang boleh memudaratkan diri serta masyarakat. Apabila seseorang mempunyai pegangan agama yang kukuh, mereka akan lebih jujur, bertanggungjawab dan berdisiplin. Mereka akan berfikir sebelum bertindak kerana percaya bahawa setiap perbuatan mempunyai balasan. Nilai-nilai bumi seperti amanah, kasih sayang, hormat menghormati dan tolong-menolong lahir dalam pendidikan agama. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan menunaikan kewajipan agama masing-masing, menghormati rumah ibadat serta kaum serta tidak menghina kepercayaan orang lain. Sikap saling menghormati ini akan mengeratkan perpaduan dan menjadikan sekolah serta masyarakat lebih harmoni. Jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan bukan sahaja membentuk individu yang berakhlak mulia, malah menjadi benteng kepada gejala sosial yang semakin membimbangkan pada masa kini. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja perlembagaan yang menjadi lambang perpaduan serta kedaulatan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menumpahkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan raja dan negara yang tercinta. Kesetiaan kepada negara bukan sekadar menyimpan kacau gemilang ketika sambutan hari kebangsaan. Sebaliknya, kesetiaan perlu dibuktikan melalui tindakan. Antaranya ialah mematuhi undang-undang, menjaga keamanan, menghormati simbol negara, menggunakan kemudahan awam dengan baik dan berusaha mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Sebagai pelajar pula, kita boleh menunjukkan semangat patriotisme dengan belajar bersungguh-sungguh, menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan sentiasa bersedia menyumbang kepada masyarakat. Ilmu yang kita pelajari hari ini bakal menjadi bekalan untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Bayangkan jika rakyat tidak mempunyai rasa cinta akan negara, sudah tentu keamanan akan tergugat, perpaduan akan terpecah dan pembangunan negara akan terbantu. Oleh itu, semangat patriotisme perlu dipupuk sejak kecil agar generasi muda menjadi pewaris negara yang bertanggungjawab. Pepatah Melayu ada mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Pepatah ini mengingatkan kita bahawa walau sehebat mana negara lain, tanah air sendiri tak yang paling berharga. Hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ialah cerminan kepribadian seseorang. Masyarakat yang mengamalkan nilai ini akan hidup dalam suasana aman, saling menghormati dan bekerjasama tanpa mengira bangsa, agama maupun budaya. Pada zaman teknologi kini, ramai yang berani mengeluarkan kata-kata kesat di media sosial tanpa memikirkan perasaan orang lain. Perbuatan seperti menyebarkan fitnah, menghina individu orang lain atau membuli secara dalam talian semakin berleluasa. Sikap ini jelas bertentangan dengan prinsip kesopanan
Sebagai generasi muda, kita hendaklah menjaga tutur kata, menghormati ibu bapa dan guru, membantu rakan yang memerlukan serta menggunakan media sosial secara berhemat. Walaupun berbeza pendapat, kita perlulah berbincang dengan sopan tanpa menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati. Apabila setiap individu mengamalkan adab yang baik, masyarakat akan hidup dalam suasana yang lebih aman dan harmoni. Perpaduan juga akan menjadi semakin kukuh kerana setiap orang saling menghormati antara satu sama lain. Hadirin sekalian, kesimpulannya, 3 prinsip yang saya huraikan tadi, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan, bukan sekadar slogan yang dihafal, tetapi merupakan amalan yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Jika setiap rakyat Malaysia menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, saya yakin bahawa negara kita akan terus aman, maju dan disegani di persada dunia. Generasi muda hari ini ialah pemimpin masa hadapan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup demi memastikan perpaduan negara sentiasa terpelihara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan suatu pesanan. Rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi janji yang perlu diterjemahkan melalui tindakan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.